Return refund. Ini alamat dia. Ini apa dia refund sama saya? Ini lancau MLM. Satu video tular di media sosial mencetuskan perhatian ramai apabila seorang penjual alat ganti kenderaan mendakwa menjadi mangsa penipuan urus niaga melibatkan pesanan barangan otomotif bernilai hampir RM1,000 melalui platform e-dagang. Menurut individu berkenaan, barangan telah dihantar sendiri ke sebuah kediaman di sekitar Damansara selepas pembeli didakwa memberikan alamat lengkap serta butiran kenderaan. Namun, sebaik barangan diterima, pembeli dikatakan membuat tuntutan pertikaian dengan alasan pembungkusannya telah dibuka. Rakaman video yang dikongsikan menunjukkan penjual hadir ke lokasi bagi mendapatkan penjelasan dan difahamkan individu di dalam rumah hanya membuka pintu pagar seketika sebelum memanggil semula ahli keluarga dan menutup pintu menyebabkan situasi menjadi tegang. Insiden ini mengundang pelbagai reaksi warga maya dengan ramai menyuarakan kebimbangan terhadap isu keselamatan peniaga kecil serta kelemahan sistem perlindungan penjual dalam transaksi atas talian. Setakat ini tiada kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa atau platform e-dagang berkaitan kes tersebut. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dalam urusan jual beli dalam talian dan menyimpan segala bukti transaksi bagi mengelakkan sebarang pertikaian di kemudian hari. Okey. Ini gambar itu buyer return. Kau tengok plastik semua koyak. Okey, ini abang Korea punya gambar, bukan orang punya gambar. Okey, kita sekarang balik. Kita tengok dia bagi punya gambar. Dia cakap ini macam unseal, macam saya tak packing elok, macam kena buka. Kau tengok macam mana? Elok pak packing saya. Ini tempat ada koyak, wrapping ada koyak, biasalah. Post kan. Dia cakap macam ada unseal. Apa lancau dia mau. Okey. Ini asingnya. Inilah dia punya nombor. Ini dia punya alamat. Okey. Macam mana? Tengok. Apa lancau dia bagi? Apa lancau punya ini, apa carpet punya M sampah lah ini. Tengok. Dia tape. Ini mana ada koyak itu. Tak buka. Itu airway view pun elok lagi. Ni tengok tepi. Ini macam dia sudah buka ini barang. Lepas tu ini tiskas. Langsung dalam tiskas tu. Ini sohai punya. Saya sudah bagi detail semua. Tak apa, kita sudah tahu ni scammer, kita viralkan dia. Ini apa? Yoksuung Yoksang tak tahu lah. Ini bodoh punya orang. Okay, mana-mana seller, please take note lah. Ini scammer besar Shopee yo. Sudah post kasih dia lampu. Dia return refund. Lagi online. Tak balas. Return refund. Ini alamat dia. Ini apa dia refund sama saya? Ini lancau MLM. Apa? Kita sampai di rumah. Turun. Turun sama dia rumah. Okey. Okey. Halo.
对，我我拿到。你拍照的时候还没有开的，你拍照的时候还没有开的。我拔到。为什么你会还回国的时候会是开的嘞？不是开什么？我一开我它拔。你没有，你拍照的时候这些钉那些全部好好的，回来的时候为什么全部都是透明胶纸？我开了吗？那个 video 你没有开。我有线吗？啊，我不要进去，你要讲，你拿出来。我不要进去，我不要进去。他应该是下了才 video 的。好的。你 return 你放那时候，你 return 你放的时候，你给什么照片？我给了他们了，那个 agent。对，你 return 你放的时候，你给我的照片是这些全部没有开的，然后我才 accept 你退。看，我没有骗你啊，我不知道是谁啊。哪里？那。对吧？啊，你给 Shopee 的照片 ，Shopee 那个照片呢？啊，那里有透明胶纸。没有的，对啊，对，我到的时候有透明胶纸，这些全部都是好的。我会看进去，我还不是就这样子，这个我收到的啊，然后你收到 return 的 ，OK， 我 return of course， 我开了吗？你这边是写unsealed嘞，你没有开过。我看到很像没有seal，我拿到的时候你明白吗？这些已经是绣好了，这些都没有破。不是，我看到啊，后面很像有人开过。没有可能啊 ，bro。你看，你跟我照片。你可以先拍了，你才得是。我现在这么远，我都可以跑来找你。OK， 你看我拿到了。你拿到你换了我的东西，你再拍也是可以的。你就是这样可以讲吗？不用紧，我现在是来一个confirm不了，不用紧，没问题了。我知道你加得了，你看我讲我的你了。OK， 不用紧，你看的，给你了，不用紧。